Teman, so kita pergi tes dulu, tengok macam mana pengembangannya. Ada shock sedikit steering. Ini yang kita mau. Dia berat, ada berat sebab mungkin dia punya tayar nih. Oke. Boleh rasa lah, ada perubahan lah. Tayar chamber sudah saya suruh kedai elemen, kasih rata sikit tu tayar. Dia tidak berat lah. Syok. Dia ada bunyi-bunyi. Maksudnya tidak bunyi-bunyi yang sebelumnya bunyi tu. Semua sudah hampir hampalang tukar ini. Steering ringan. Mungkin dia berat disebabkan tayar dia lah. Tayar dia. Sebab saya punya tu ni satu berapa nih tayar. Kita pergi tengok tayar. Kita turun.